Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Balkis dari Seksyen 2. Komuniti saya ialah HB 240302. Saya ingin berkongsi sebuah cerita berkaitan dengan Adiwiraku, iaitu filem yang sangat memberi inspirasi kepada kita. Filem ini bukan sahaja sekadar sebuah filem berkaitan dengan guru dan murid, tetapi tentang bagaimana seorang guru mampu melahirkan insan yang berjaya dari segi sahsiah dan semangat juang yang tinggi. Antara usaha Cikgu Sheryl yang selari dengan pembelajaran abad ke-21 ialah pembelajaran berpusatkan pelajar, iaitu Cikgu Sheryl memberi ruang kepada pelajar untuk mengekspresikan diri melalui pidato. Bukan hanya menerima ilmu secara pasif, beliau juga mengiktiraf bakat dan potensi pelajar walaupun mereka tidak cemerlang dalam akademik. Cikgu Sheryl bukan sahaja mengajar, tetapi dia memahami muridnya, turun padang dan sanggup berkorban masa demi anak didiknya. Ini menunjukkan bahawa peranan guru yang sangat penting dalam membentuk masa depan pelajar. Kemenjadian murid juga lahir daripada hubungan yang baik antara murid dan guru yang saling menghormati dan mempercayai satu sama lain. Walaupun serba kekurangan dari segi kemudahan, pihak pengurusan sekolah tetap komited menyokong inisiatif guru. Mereka membenarkan penggunaan ruang, memberikan moral sokongan dan memberi laluan kepada aktiviti luar seperti pertandingan pidato. Komitmen sebegini perlu dihargai dan dicontohi. Seterusnya, jika saya berada di tempat Cikgu Sheryl, saya akan mengintegrasikan teknologi abad ke-21 untuk memperkayakan pembelajaran dengan menggunakan akses internet, iaitu menggunakan Google Classroom, Google Meet dan video interaktif yang menarik. Kesimpulannya, filem Adiwiraku ini mengajar kita bahawa menjadi murid yang berjaya bukan sekadar tentang akademik. Ia tentang menjadi seorang insan yang berani, berdisiplin dan tidak putus asa dan tahu menghargai orang yang membimbing kita. Saya ingin mengajak diri saya dan rakan-rakan semua, jadilah murid yang bukan hanya pandai tapi juga berakhlak mulia, hormati guru dan sentiasa berusaha memperbaiki diri. Kerana dalam diri setiap daripada kita ada potensi untuk menjadi adiwira sebenar, bukan dengan kuasa yang luar biasa tetapi dengan usaha yang luar biasa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Mari kita semua jadi murid dan guru yang memberi inspirasi, bukan hanya yang mengejar kejayaan sahaja. Sekian, terima kasih.